Dan kebanyakan dia boleh dikatakan berpunca dari benda ni. Hai, Cik 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak pesan sikit kepada pengguna Subaru lah. Subaru SV, Subaru Forester ke. Okey, untuk geng Subaru, saya selalu kena case macam ni. Case dia apa tau? Case dia datang kompresor dia berbunyi. Ini jadi masalah ni. Kita kalau boleh nak jaga kompresor tu sepatut boleh tahan lama tau. Tapi berbunyi dan kebanyakan dia boleh dikatakan berpunca dari benda ni. Tak ada kaitan dengan kompresor kan. Termostat dia. Jadi banyak Subaru yang datang bila saya cek, yang datang kompresor bunyi tu, bila saya cek, saya pegang pipe bawah tu, dia tak panas pun. Bila kita cek rupanya dia punya termostat tu jam. Biasanya mileage yang selalu kena bila kita cek, mileage dia lebih kurang 100,000. Jadi kalau boleh, geng-geng Subaru, tolong tukar 100,000 tu, tolong tukar termostat ni dan juga coolant. Untuk geng-geng Subaru, kalau yang masih nak mencari coolant tu, sebab saya tahu coolant Subaru yang original sangat-sangat mahal. 1 liter pun dah berapa harga dah. Jadi kalau nak cari coolant yang alternatif, yang lain kita ada coolant Yako ni. Dia datang 5 liter. Ni 5 liter. Dia datang 5 liter tapi dengan harga 145. 5 liter tau, tak perlu campur air. Kita masuk dia je, fully coolant. Yang best macam selalu saya cakap, nampak? Coolant dia ni ada color. Senang kalau ada bocor kat mana-mana ke, sebab Subaru ni pipe dia selalu bocor. Jadi kita nak check, nak trace awal-awal, kita boleh pakai lampu UV suluh. Jadi geng Subaru, kalau siapa yang nak cari tempat servis, nak tukar coolant, nak tukar minyak CVT ataupun nak baiki, untuk geng-geng utara atau area Ipoh, boleh datang ke Fizi Motorsport di Sunway Ipoh. Kami cuba bantu anda. Selamat hari ini set.